Okey, ni pada baru yang nak mula trading dan juga pada yang dah trading tapi tak konsisten. Saya nak bagi pengalaman saya trading 20 tahun lebih dan juga macam mana saya konsisten bertahun-tahun, make money, scaling, dan pada masa sama juga saya be able untuk transfer pada student-student. Kalau mereka follow saya dan mereka dah follow saya pun, boleh kata confirm lah konsisten. Oh, confident coach Okey, dia macam ni. Nombor satu, dalam konsisten ni, dalam $1 million trading roadmap saya always start dengan dipanggil one good setup. Lepas tu saya panggil one good trade. Alright, jadi kunci konsisten ni ialah gabungan antara one good setup dengan one good trade. Cuma komponen dia kena faham. Maksudnya kalau execute komponen ni, dia be able untuk dapatkan result yang konsisten. One good setup ni, nombor satu nak tak nak pun kena ada teknik sebenarnya. Proven trading plan. Dia kena ada satu one proven trading plan. Dia kena teknik, dia kena ada cara trading. Sekarang ni, cara trading ni dah tak susah. Pasal apa? Kalau kita tengok kat YouTube, TikTok, Telegram, saya rasa cara trading tu dah bukan masalah utama. Sebab dulu 20 tahun dulu, 2 dekad dulu ialah memang susah. Sebab kita orang pun tak tahu yang batch awal ni trading ni. Saya pun tak tahu. Kita duk tengok macam-macam mana, tengok trend, tak tahu time frame mana, tak tahu support resistance break macam mana, entry retest. So technical tu kena settle dulu. Okay, faham macam mana tengok trend, kat mana nak entry, exit profit, kalau floating nak buat apa. Itu cara dia yang pertama. Tetapi benda ni takkan berkesan. Okey, dalam one good setup ni, kalau tak ada dipanggil low risk money management. Dia bukan money management semata, low risk. Low risk tu always dia punya calculation $1,000 0.01. Kalau pakai $2,000 0.02. Dia berkadaran macam tu. Kalau kita pakai account sen untuk performance pun mesti 1,000 sen. Tapi basic dia always kena 1,000. Ini paling penting. Consistency ni kena measure by $1,000 0.0. Wajib. Okey, tak ada cara lain. Buat cara lain tak jadi. Sebab calculation dia berlainan. Itu maksud low risk money management. Okey, lepas tu dalam one good setup ni, nombor 3 dipanggil risk driven mindset. Bukan mindset semata-mata. Maksudnya lebih kepada ialah kecekapan dari segi kalau trading floating ni, drawdown ni sampai berapa aku kena cut. Kalau saya maksimum memang 5% per week, team kita 10% per month. Dan setiap kali kita trading, floating kita, cut loss kita memang range ya. Biasa bergantung pada volatility market, tapi biasa kita pakai 1.5% ke 2%. Terutamanya trader baru. Dah lama dia ada art sikit lah. Dia faham kat range, volatility sebagainya. Tapi ni kunci utama ni. So kena kuasai one good trade ni. Proven trading method, low risk money management, risk driven mindset. Kemudian, kira dalam kes ni, kalau kita bayangkan kita nak pergi ke satu tempat, kita so-called lah kita ada kereta lah sekarang ni Maksudnya kita dah ada iaitu vehicle sekarang So jadi kunci utama sekarang ni iaitu kita mesti pastikan sebenarnya bukan saja isu dari segi execution untuk kereta tu, tapi dari segi execution untuk iaitu trader tu sendiri. So trader tu sendiri dipanggil one good trade. Okay, one good trade ni otak dia masih lagi tadi ialah low risk money management dan juga risk driven. Paling penting risk driven tu. Jadi konsep dalam one good trade ni dia kena bawa ialah trading ni bukan buat profit, trading ni selamat modal. Okay, risk first, profit later. Dia kena ikut ialah mazhab Warren Buffett. Warren Buffett akan cakap apa? Iaitu rules dalam trading investing. Nombor 1 ialah never lose money. Itu nombor 1. Rules nombor 2 ialah always remember rules number 1. Penting lah maksudnya. Jadi dalam kes ni fokus kepada survive. Capital kita survive. Maksudnya $1,000 trading, pop ada $1,000. Lepas tu yang seterusnya paling penting ialah fresh state. Fresh state ni penting tau. Setiap kali habis trading dia macam tak kisahlah profit lah. Dia macam kena macam seolah tak pernah trading ni. Jangan pula revenge, sebab revenge always skill. Kan? Dia kena fresh state. Jadi dengan bawa komponen ni memang jadi biasanya Lepas tu implement pula dengan strategic trading, risk management implementation, ada monitoring. Ni lah komponen dia. So hopefully siapa tak konsisten, start look for this. InsyaAllah akan konsisten. Dan macam mana nak create predictable outcome, nanti saya cerita kemudian. Alright, kena ada predictable outcome sebab kita ada income setiap bulan kan. Okay, jumpa nanti.